Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua penonton kita pada hari ini. Untuk kita hari ini kita ada podcast daripada IOM Breastfeeding Support Group. Hari ini kita akan bercerita dengan panel jemputan kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan penyusuan susu ibu sebagai satu pilihan lestari. Alright, hari ini bersama dengan saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Siti Rusyanti. Bersama saya pada hari ini adalah Puan Syara. Puan Syara boleh kenalkan sikit Puan Syara pada boleh. para penonton? Assalamualaikum, terima kasih panel lah. Saya Nur Syara Wahida, staff nurse daripada Operation Theatre SASMED dan juga ibu kepada 2 orang anak perempuan lah yang breastfeeding. Okey. Berapa lama tu journey menyusu Puan Syara? Untuk anak yang sulung tu saya tak ada peluang untuk menyusu sebab time tu kita memang anak sulung, lepas tak ada ilmu berkaitan dengan breastfeeding. Tapi untuk yang anak kedua ni, alhamdulillah sempat dalam setahun setengah lah menyusu untuk dia. Ya, alhamdulillah, lama juga tu untuk journey menyusu. Alright, okay, soalan kita hari ni, tajuk kita adalah penyusuan susu ibu sebagai satu pilihan lestari. Apa maksudnya tu sebenarnya? Tapi kita start dulu dengan soalan pengenalan berkaitan dengan susu ibu tu sendiri. Ada ramai orang bertanya macam mana ataupun apa sebenarnya beza Syara antara susu ibu dengan susu formula tu. Nampak macam nama depan sama susu juga kan. So apa bezanya? Okey, susu ibu dengan susu formula, nama pun berbeza. Depan dia sama, belakang dia berbeza kan. Okey, susu ibu tu daripada ibu kita menyusu sendiri anak kita. Okey. So apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya kita akan direct feed lah untuk anak kita. So anak kita akan minum daripada apa yang kita makan dan minum. Maksudnya antibody anak tu datang daripada kita lah. So manakala susu formula pula, formula yang diformulasi lah susu tu. So anak akan dapat benda yang sama saja. So maksud apa yang ibu consume itu yang baby akan dapat. Betul. Dia macam personal vaksin lah daripada ibu kepada anak. Dan dia macam ibarat kita customize sendirilah vaksin untuk anak tu kan. Okay. Kita teruskan Syara, kita punya perkongsian ni. Macam saya ada satu soalan juga yang saya kadang terfikir-fikir juga, susu ibu ni kita kata sebenarnya membantu dari segi develop emosi dan juga fizikal ibu tu. Macam mana sebenarnya emosi tu? Kita tahu rasa macam antara lain kalau orang lain di luar dia akan nampak menyusu ni tak penat ke? Kan nak faham lagi apa kelebihan penyusuan ni dari kepada ibu dari segi emosi dan juga fizikal sendiri. Okey. Kelebihan ibu, maksudnya susu ibu ni dia bukan sahaja beri kelebihan kepada anak kita lah, baby, tapi juga memberi kelebihan kepada ibu sebagai ibu yang menyusu. Okay, first kali dalam pantang lah, paling simple tunjuk dalam pantang. So bila kita menyusu ni, kita akan dapat rasa tau bila baby tu menyusu tu, kita dapat rasa kita punya pengecutan rahim tu. So dan juga bila kita menyusu, lepas kita start menyusu tu, kita dapat rasa tau darah yang nifas tu, rasa dia akan keluar dengan smoothnya. So itu untuk dalam pantang lah. Bukan saja orang kata ubat diet lah. Maksudnya cheat code lah. Cheat code. Sambil pantang dapat turunkan mengurangkan berat badan. Selain daripada itu, emosi macam mana Syara? Kita akan lebih... Tadi Syara cakap pasal hormon tadi tu? Hormon kasih sayang. Okey. Kalau kita menyusu anak ni, kita akan lebih rasa macam tenang, dapat memberi pada anak kita sebenarnya. Dari segi hormon tu, dia dapat bila rasa puas lah dapat menyusu anak ni. Itu yang saya rasa kalau saya boleh recall, saya sebab agak lama juga saya meninggalkan penyusuan punya journey lah. Kita rasa bila kita dengan anak tu satu bonding kuat dan kita rasa lebih tenang. Okay.
Alright, seterusnya Syara kita soalan ketiga antara lainnya juga. Ini dilema paling besar. Macam Syara bekerja sebagai apa tadi? Scrub nurse, jururawat, dan kita pun tahu antara tugas yang kita kata banyak juga orang yang menekan-nekan ya dari berbagai sisi. Alright, okay. So ibu bekerjaya ni apa kita kata sokongan ataupun paling kritikal sebenarnya untuk ibu bekerjaya ni, terutamanya fasa 6 bulan yang pertama ni. Okey, untuk fasa 6 bulan pertama ni tak mudahlah kalau kita nak menyusu dekat tempat kerja sebenarnya. Betul. Especially kita kena ada dapat sokongan daripada rakan sekerja. Majikan pun dia juga kan dalam menyediakan fasiliti kan. So alhamdulillah dekat Operation Theatre Suspect kita orang ada tempat untuk menyusulah, bukan tempat yang betul-betul tapi kita akan menyusu dalam surau. Memang surau tu membesar dan selesa lah. Tempat untuk menyusu. Dan paling penting sekali sebab bila kita kerja di hospital ni, kita kalau boleh memang setiap shift tu saya busy. So kita perlukan sokongan daripada rakan-rakan sekerja untuk bagi peluang kita untuk masa untuk pump. Bagi ekstra sikit lah kalau waktu rehat kan. Selepas ni kalau ada nampak kawan tu bawa cool bag yang belakang ke jejik kat tepi, jangan pandang pandang macam pandang serong ataupun macam support judge dia. lah, support kawan-kawan ibu untuk menyusu. Alright, okay Syara. Seterusnya, okay, ni menarik. Tadi tajuk kita adalah penyusuan susu ibu sebagai satu pilihan lestari. So antara kelebihan susu ibu ni, orang kata macam kalau kita menyusu direct, mana ada pakai botol, tetapi dia macam tak nampak hubungan macam mana menyusu ni dengan menyumbang ke arah kita kata go green ataupun sustainability ayat orang sekarang ni. Okey. Breastfeed kita menyusu anak ni bukan saja go green tapi penjimatan poket. Okey, menarik juga tu. So bila go green tu, okey, kalau kita beli susu formula, susu formula ada kat mana? Dalam tin kan, dalam tin, dalam kotak. So bila kita brand pun pelbagai. Ya, brand harga boleh tahan. So kotak, tin semua tu memang ada setengah orang tak sekitar semula. So bila kita dengan breastfeeding, kita dah tak perlu dah ada tin, kotak semua tu lah. So itu yang go green je. Okay. So boleh kata ke arah untuk zero waste lah. Betul. Kita sayang anak, kita sayang bumi juga. Dan dapat jimat duit lah juga. Okay. Okay Syara, kita semakin berkembang kita topik bincangan kita. Kita dah bincang bagaimana beza antara susu formula, susu ibu, dan apa sokongan yang ibu menyusu perlukan, dan juga bagaimana ibu sebenarnya boleh menyelamatkan bumi dengan menyusu. Okay, seterusnya kita nak spill nanti apa motif, bukan motif, mitos paling pelik yang biasanya Syara dengar dalam kalangan masyarakat antara penyusuan susu ibu dengan ibu tu sendiri, susu yang dihasilkan. Apa yang biasa sekali Syara? Yang biasa sekarang ni yang orang selalu dalam masyarakat kita sekarang ni dia akan cakap macam ni. Okey, ibu tu badan dia kurus. Okey, ni mesti tak dapat hasilkan susu yang banyak. Tak dapat hasil susu yang berkualiti. Dan juga bila susu tu tengok cair, okey, anak ni tak cukup makan ni, tak cukup khasiat ni. Macam tak sedap. Tak sedap kan. Sebenarnya bila kita menyusu anak ni, anak cukup je zat dia tu. Tak lagi baby yang bawah 6 bulan ni, nak eksklusif kan. Kita bagi je, kita teruskan je bagi susu anak tu. Bila dia dahaga, dia akan minta kita sebenarnya. Betul. So sebenarnya saiz badan ataupun tak saiz payudara tidak menentukan jumlah penghasilan susu. Dan kan? juga apa tu? Fizikal cair ke. Fizikal ciri susu yang dia hasilkan tu. Tekstur dia. Betul. Aduh, kesian juga ibu-ibu ni kan. Menyusu dah lah penat. Lepas tu kena kecam lagi betul. saiz badan ataupun saiz payudara. Allahu Akbar. So konsep ni sebenarnya macam mana Syara? Supply dan juga demand. Right. Okay, seterusnya. Bercakap pasal sokongan tadi kita cakap sokongan untuk ibu bekerja lebih kepada penyediaan fasiliti daripada majikan kan. So kalau macam dari sisi di rumah sendiri, apa sokongan yang paling ibu-ibu menyusu ni perlukan Syara? Di rumah tu sangat penting lah. Yang kita perlukan daripada suami kita ya. Yang penting
Okey, bila kita menyusu ni, kita ambil masa untuk menyusu anak. Nah, lagi kalau baby, dia memang lama untuk menyusu. So, sementara kita nak menyusu ni, alangkah bagusnya kalau suami kita nak kemaskan rumah. Betul, seronok rasa kan, jagakan anak. So, bila kita dah siap menyusu tu, rumah pun kemas. Taklah kita macam nak stres, nak menyusu lagi, betul. nak fikir menyusu lagi, nak fikir nak kemas rumah lagi. So, bila kita ada dua orang, ada orang yang support kita dalam menyusu ni, bukan sahaja dari segi beli pam susu ke apa, tapi support kita hari-harian kita ni memang sangat diperlukan lah sokongan seorang suami. So sebenarnya satu pasukan lah kan, kita betul. kata bila suami isteri ni regu, the best regu untuk menjayakan penyusuan susu ibu. Di belakang tabir, behind the scene tu ada seorang suami yang tukang basuh parts pam, ambil parts dia, betul. Belikan sokongan financial kan. Alright, okay. Terima kasih. Kita dah makin dan habis sikit lagi, ada beberapa soalan lagi yang saya kira kita kena pecahkan untuk lebih tahu mendalam tentang penyusuan susu ibu. Okey, untuk new mom kita nak kena cover, bantu juga ibu-ibu yang baru, antaranya yang baru melahirkan tapi jarak ada juga ibu yang jaraknya jauh, mungkin anak kedua ataupun anak ketiga jaraknya 6 tahun, 7 tahun daripada anak sebelum ni. So ataupun ibu yang baru pertama kali melahirkan, untuk kadang-kadang ada rasa takut tak cukup susu. So apa sebenarnya tips yang Syara boleh, mungkin Syara punya personal tips untuk mereka ni rasa lebih yakin untuk menyusukan anak? Okey. Bagi saya sekarang ni kita semua di hujung jari. Betul. Okey. Kita boleh search, kita boleh tengok dulu macam mana tips-tips untuk seorang ibu tu yang cuba untuk menyusu. Contoh kalau kita dah tahu kita dalam 38 minggu, 37 minggu, kita boleh start dapat research berkaitan. Dan sekarang ni banyak sangat group sokongan, contohnya macam IBSG lah. Betul. Group sokongan, dan juga hospital yang sekarang ni pun dah ada grup sokongan masing-masing berkaitan dengan breastfeeding. So korang boleh pergi untuk pergi kelas yang satu hari berkaitan dengan breastfeeding. Dan di sosmed ada kelas, ada kan? Sokongan macam IBSG lah. So kat situ walaupun kita ni pernah bersalin, tapi bila kita nak menyusu ni kadang-kadang kena belajar tak, kena ada ilmu juga. Betul. Sebab dia tak boleh macam baby keluar terus macam terus pandai. Itu adalah sebenarnya 9 bulan Allah bagi tu untuk kita dan juga buat research, kumpul ilmu-ilmu dan tanya pada yang pakar juga kan. So bila kita yakin dah ada ilmu, kita yakin, dan insyaAllah senanglah kan. Ya, betul. Alright, okay. Seterusnya Syara, kita macam mana kita nak memastikan generasi akan datang ni anggap breastfeeding ni sebenarnya satu norma semula jadi, bukan benda yang asing. Macam kita kata kalau dari dulu, kita kata kalau kita flashback kan, ibu kita ataupun tok nenek kita semasa tu mungkin susu formula belum ada sebanyak sekarang kan. Macam kita nak pastikan sebenarnya menyusu ni adalah satu lumrah dan dia lebih dekat untuk kita lah juga kan, ibu dan anak tu. Bagi saya, kita jangan malu untuk menyusu. Betul, tu satu yang orang rasa macam segan lah kan. Kalau bila kita nak menyusu ataupun kalau kita sedang dalam tengah penyusuan anak, kita boleh share dengan kawan-kawan kita. Kita share dengan social media kita. Cara tips kita menyusu anak. So bila ramai orang atau anak-anak muda tengok kat kita punya social media ke apa ke, so diorang pun akan tertarik lah untuk akan datang kalau dia bersalin, dia nak menyusu anak. Kena banyak share lah. Kelebihan susu tu Kelebihan untuk susu, anak kan. betul. Betul, perlu kepentingan susu lah. Maksudnya tak dapat tengok sekarang tau untuk anak kita. Tapi yang tiba itu akan datang. Betul, banyakkan share pengalaman sendiri dengan kawan-kawan, dengan kawan yang masih lagi muda, yang betul. Ataupun try to conceive ke, share benda macam tu kan, supaya tak kekok lah nak bercakap pasal penyusuan ni. So kita akan panjangkan lah ilmu ni lah. Betul. Sokong tu Syara. Okay,
macam dah nak habis. Okey. Syarah. Macam dia masa start kan? Aduh, tak sedap nak berhenti. Tapi kita kena berhenti juga, Syarah. Kita punya pengarah dah suruh berhenti, dah senyum-senyum, dah bagi signal dah. Kita sampai kat penghujungnya, Syarah. Harap sedikit sebanyak perkongsian kita ni memberi manfaat kepada saya juga, kepada penonton di luar sana. Apa pesanan ataupun kata-kata semangat untuk rakan-rakan di luar sana ni supaya bersemangat untuk sekurang-kurangnya untuk sempurnakan 6 bulan penyusuan eksklusif dan seterusnya kalau ada rezeki sampai ke 2 tahun. Okay. Terima kasih Puan. Okey, nasihat saya teruskan menyusu, jangan give up. Okey, susu tu bukan saja bagi manfaat pada anak kita tapi untuk diri kita sendiri. Betul. Okey, liquid gold tu paling penting. Betul. Masya Allah memang mendalam pesanan tu dia napin ringkas tetapi dia kena. Dia macam kalau ibu di luar sana tu yang tengah berjuang, anda dua sana adalah ibu-ibu yang hebat. Teruskan, jangan bandingkan perjalanan mungkin saya dengan Syarah, perjalanan kami mungkin dah lepas anak dah besar kan. Tapi yang di luar sana yang masih berjuang, teruskan. Ini adalah insya-Allah pahala yang berpanjangan untuk anda semua. Dan saya kira itu saja. Terima kasih Syarah. Terima kasih kerana hadir beberapa minit kita bersiaran. Okay. Jumpa lagi episod akan datang dalam podcast IUM Breastfeeding Support Group. Dan jangan lupa follow Facebook, IG dan juga TikTok kami. Okay. Assalamualaikum.